PM Anwar sembah maklum perkembangan semasa termasuk lawatan Trump. Menteri Luar Zahir rasa syukur atas kepulangan aktivis Malaysia. Tok Mat sifatkan kepulangan 27 sukarelawan GSF sebagai kejayaan besar. Kerajaan harus cari mekanisme terbaik naikkan harga siling BPT. 6 pemimpin bersatu termasuk Wan Saiful dipanggil Lembaga Disiplin Parti. Belanjawan 2026 dirangka ambil kira keperluan rakyat termasuk keluarga dan golongan muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menyembah maklum beberapa perkembangan semasa kepada Majlis Raja-Raja MRR termasuk penganjuran sidang kemuncak ASEAN ke-47 pada akhir bulan ini ketika dipanggil menghadap di Istana Negara pagi Selasa. Datuk Seri Anwar berkata, beliau turut menyembah maklum kepada MRR mengenai kehadiran Donald Trump dan pendirian Malaysia tentang cadangan pendamaian Gaza yang dipelopori oleh Presiden Amerika Syarikat itu. Katanya, mesyuarat pra-majlis Raja-Raja biasa, perkembangan-perkembangan semasa termasuk lawatan Trump dan beberapa isu dasar selain persiapan belanjawan 2026. Terdahulu yang di-Pertua Dewan Rakyat Johari Abdul berkata, Perdana Menteri tidak dapat menghadiri sesi waktu pertanyaan menteri di Dewan Rakyat untuk menjawab dua soalan yang telah disenaraikan kerana dipanggil menghadap MRR. Sidang kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang berkaitan yang dijadual berlangsung dari 26 hingga 28 Oktober ini di Kuala Lumpur dijangka menjadi penganjuran terbesar dalam sejarahnya. Kali pertama diadakan pada tahun 1976. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan akan membentangkan belanjawan 2026 di Dewan Rakyat pada Jumaat ini. Alhamdulillah anak-anak kita selamat balik. Menteri Luar Muhammad Hassan menzahirkan rasa syukur atas kepulangan semua 27 delegasi Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla GSF ke tanah air malam tadi. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas usaha diplomatik tertinggi yang membolehkan pembebasan kesemua aktivis Malaysia daripada tahanan tentera Israel. Difahamkan kerajaan Turkiye telah pun bersama-sama membawa keluar rakyat Malaysia yang ditahan secara haram oleh Israel. Minggu lalu, 23 sukarelawan Malaysia yang menyertai GSF ditahan tentera Israel selepas kapal yang membawa barangan keperluan asas dan makanan dipintas ketika memasuki kawasan zon merah menuju ke Gaza. Dalam masa sama, beliau menyifatkan kepulangan 27 sukarelawan itu sebagai kejayaan besar diplomasi Malaysia serta bukti kukuh solidariti antarabangsa. Kita semua amat bersyukur kepada Allah atas keselamatan mereka. Menurutnya, kerajaan Turkiye turut memainkan peranan penting dalam membantu pembebasan sukarelawan Malaysia yang ditahan secara tidak sah selepas kapal mereka dipintas di perairan antarabangsa pada 2 Oktober lalu. Muhammad menegaskan para sukarelawan terbabit tidak pernah memasuki wilayah Israel seperti yang didakwa. Difahamkan mereka dalam perjalanan ke Gaza apabila dikepung oleh tentera Zionis dan dibawa ke Israel. Kerajaan harus mencari mekanisme terbaik untuk menaikkan harga siling untuk beras putih tempatan BPT di Malaysia. Bercakap kepada Malaysia Gazette, Ahli Parlimen Kubang Krian, Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, harga RM2.60 yang diperkenal sejak 2008 perlu dilihat kembali kerana ia turut melibatkan isu keselamatan negara. Katanya, kerajaan perlu menyemak harga BPT kerana sudah terlalu lama dengan harga yang sama
dan petani, terutamanya pesawah, dapat merasa juga ada masa depan yang baik. Tuan Ibrahim turut berkata pesawah-pesawah kini berdepan pelbagai kesukaran, apatah lagi selepas COVID-19 selain perubahan iklim yang memberi kesan kepada penanaman padi. Sudah tiba masanya juga kerajaan melihat dari dekat apakah mekanisme yang sesuai untuk menaikkan harga siling BPT. Dalam pada itu, Tuan Ibrahim berkata, dengan kenaikan harga siling BPT nanti akan dapat mengurangkan sekaligus menyekat orang tengah yang mengaut keuntungan tinggi. 6 pemimpin bersatu termasuk ahli Parlimen Tasik Glugur Wan Saiful Wan Chan akan dipanggil Lembaga Disiplin Parti hari ini. Lapor Berita Harian berdasarkan maklumat sumber daripada Bersatu, turut dipanggil ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal. Pemimpin yang dipanggil akan disiasat atas beberapa dakwaan termasuk isu pengumpulan surat akuan bersumpah SD untuk menjatuhkan presidennya Muhyiddin Yassin. Mereka didakwa terlibat mengumpul SD dalam kalangan ketua bahagian Bersatu di seluruh negara bagi mengusulkan perbincangan mengenai langkah transisi kepimpinan parti kepada timbalan Presiden Hamzah Zainuddin. Selain itu, prosiding Lembaga Disiplin dijangka turut menyiasat dakwaan Wan Saiful yang juga ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu terhadap Setiausaha Agung parti itu, Azmin Ali. Selain Wan Saiful dan Wan Ahmad Faisal, antara pemimpin lain yang dipanggil ialah Ketua Bahagian Ipoh Timur, Muhammad Fadli Ismail, Ketua Bahagian Ampang, Muhammad Isa Saidi dan Ketua Bahagian Pendal, Abdul Razak Khamis. Belanjawan 2026 yang akan dibentangkan Jumaat ini dirangka dengan mengambil kira keperluan rakyat secara menyeluruh termasuk keluarga dan golongan muda. Menteri Keuangan 2 Amir Hamzah Azizan berkata, belanjawan itu berteraskan persediaan untuk melindungi isi rumah daripada tekanan semasa sambil meletakkan asas bagi pertumbuhan masa depan. Katanya, bagi keluarga yang bergelut menyeimbangkan bajet bulanan atau anak muda Malaysia yang sedang mencari pekerjaan pertama, ketidaktentuan bukan sekadar konsep tetapi realiti kehidupan. Belanjawan 2026 digubal dengan mengambil kira mereka sebagai keutamaan utama. Amir Hamzah turut memberi contoh program subsidi bersasar baharu Budi 95 yang memastikan harga bahan api kekal mampu milik dan menjimatkan antara 2.5 bilion hingga 4 bilion setahun. Dana yang boleh disalurkan semula kepada pendidikan, kesihatan dan infrastruktur. Beliau menambah belanjawan itu juga memperkukuhkan perlindungan sosial, meningkatkan daya tahan isi rumah dan melabur dalam bidang semikonduktor, peralihan tenaga, pendigitalan serta industri masa depan. Beliau menegaskan belanjawan 2026 bukan usaha bersendirian. Sebaliknya, pembukaan kepada rancangan Malaysia ke-13 RMK13 yang akan menggariskan haluan negara dari 2026 hingga 2030. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.